Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Meme Nabiha. Annyeong. Okay, hari ni kalau korang tengok pada tajuk, kita masih dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa ni, macam biasalah, saya nak buat pengumuman untuk pemberian duit raya. Yay! Yes! Pemberian duit raya ini, kita ada buat challenge. What? Dua challenge. Satu untuk budak yang bawah umur 12 tahun. Yes. Yang umur bawah 12 tahun, korang akan main game. Kali ni tak macam tahun lepas. Tahun lepas kita ada game juga, tapi tu untuk pakcik dengan makcik je kan. Untuk tahun ni pula, kita ada game untuk budak. Yeay! Umur 12 tahun ke bawah sahaja ya. So, untuk hari ni kita nak buat vlog pendek je. So, perjalanan kita pagi tu, saya bangun pagi untuk bergerak ke kubur nenek saya. Kubur nenek saya yang dekat Taman Suria. Ya, aku tak tahu. Taman Suria kot. Yang kubur dekat laki ni. Kita bergerak ke sana and then kita buat basuh-basuh, bersih-bersih sikit kan. Pembersihan. Kerja pembersihan kubur. Dah nampak dah. Boleh lah. Penting juga. Mana ada? Kalau ada klorok boleh ada klorok, tapi tak boleh ada klorok. Lepas tu my mom belikan pasir batu tu untuk kasih dia kemas supaya cantik lah, nampak cantik, bersih. And my brother punya lah tonyo bersihkan dekat kubur tu. Time ni Wiha kurang sihat sikit sebab demam. Sekarang pun masih recover juga. Suara ada serak-serak sikit semua. Kalau korang dengar lah. Tapi tak dengar lah. Suara dia serak. Masih dah baik tapi dia masih serak sikit. Sengau-sengau sikit lah situ. So, pagi tu kita pergi kubur, bersih-bersihkan, and then balik pada tu, dan besoknya biar siapkan budak-budak punya challenge. Ni video yang hari pertama buat.
Dan hari kedua, hari ketiga kita buat Lagi 80%. Persiapan raya. Dan hari keempat ni, hari ini kita nak tunjuk punya game yang sudah siap dikotakkan. So, game dia berbentuk tada! Korang baca ni pun boleh siap lagi sebab belum colour lagi dia punya ni. So, dekat sini dia tulis Your Lucky Money Raya. Hari ni kita nak siapkan dia punya tulisan. Kita kasih siap. Untuk kejap. Kejap sikit. Untuk budak bawah umur 12 tahun, korang akan join game ni lah. Korang akan main tarik-tarik. Korang kena pilih and then tarik duit tu. Dalam tu random lah. Ada berapa, saya tak boleh bagi tahu. Itu rahsia. Okay, ni untuk budak bawah umur 12 tahun. Untuk umur yang sekolah menengah ada, tapi tu korang tak ada challenge lah. Korang akan bagi macam biasa. Untuk pakcik dengan makcik saya, kita ada 3 kategoris lah. Kategoris tu nanti dekat sana, kalau kita main game kat sana Hari Raya, korang kena stay tune Hari Raya punya video lah. Kat cabutan bertuah. Macam tahun lepas kita buat macam tikam-tikam kan. So tahun ni pilih salah satu sampul surat tu and then buka dapat berapa. Macam tu untuk pakcik dengan makcik. Mestilah ada. Tapi tak macam budak-budak lah. Budak-budak kita kasih hiburan sikit lah. Sebab tahun lepas kita tak ada budak-budak punya. Just untuk orang makcik dan makcik je game kita. So untuk tahun ni 2025 kita buat lain sikit. Mana yang korang sedia maklum kan JB ni kan biar pun tak berapa sihat kan. JB pun bermasalah kan tahun ni. Raya tahun ni cabaran untuk siapa yang kena banjir kan. Semoga baik-baik lah untuk diorang kan.
tabahlah untuk, sebab tak pernah JB banjir weh. Teruk gila. Kalau ada biar simpan video, biar akan tengok video kat sini lah. Banyak tempat jugalah. Bukan tempat yang selalu banjir. Ini tempat yang kita jarang sangat banjir dekat situ. Jarang berlaku. Tapi teruk sampai my bapa pihak balik time tu daripada kerja dia balik pukul 7. Sepatutnya pukul 8 sampai kan. Pukul 11 malam baru sampai. Dapat pukul 11 lah. Pukul 10 lebih macam tu. Pukul 11 baru sampai. Jam tu tak bergerak. Sebab dia tutup jalan. Sebab jalan tu dah penuh dengan air. So terpaksa kena ikut laluan lain yang lebih tinggi sikit lah. So ada polis, bomba, apa lagi, tentera, semua datang untuk bantu diorang kan. Sampai jentera polis dengan tentera yang tinggi tu memang boleh lalu. Tapi yelah, kereta lain mana boleh lalu kan. Macam mana diorang nak tolong sampai diorang jalan kaki untuk tengok air, keadaan air tu macam mana. Untuk keadaan air tu macam mana, diorang terpaksa kena jalan kaki tengok. And then kalau tak berapa tinggi, kalau masih kereta yang boleh lalu, diorang boleh lalu lah. Kalau tak boleh, tak boleh. Memang terkandas gila kat jalan raya tu. Lama gila, jam panjang. Okay, itu je saja video kita kali ni. Kalau korang nak tengok lebih lagi, korang komen kat bawah. Jangan lupa like, comment and subscribe video Biha. Kalau korang nak tahu video raya macam mana, korang stay tune. Okay, bye. Assalamualaikum. Wait a minute. Happy birthday to you. Kamu, happy birthday to you. Makanya lah kat situ. Yelah, sambut awal. Dah, orang dah potong, dia siap nyanyi dah bah. Okay, bila tahu dah kat mana Unicode dia. Korang nampak tak? Kalau korang nampak kat dalam ni, dekat belakang tu, korang nampak tak yang dekat stiker belakang tu kan ada tu. So Unicode tu kita kena masukkan dekat dalam ni, handphone ni. So okay, kita bacakan Unicode dia. Benda ikut huruf besar ke? Serius lah. Pelik tu dia punya Unicode. Ini 7 hashtag. Okay, semua kita dah lengkap kat dalam ni. So kita tekan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cakaplah I'm sorry. I'm sorry. Lambatnya. Kita pakai wifi. Lambat gila. Keluar. I'm sorry. Kan dah agak. Thank you for your put. Don't give up and try again. So kita kena try again. Mentah lah try again. Aku boleh sekali sebab aku nak rasa. Itu. Okay, itu je.